Okay, baik. Satu lagi yang best, bila pakai hybrid ni, bila dia idle, okay, masa idle tu maknanya dia tak bergerak macam ni kan. Saya tengah tunggu anak saya nak balik sekolah, nak keluar sekolah ni. So bila dia ada bateri macam tu, dia akan stay guna bateri. Okay, okay, jadi enjin dia tengah tak running sekarang. Okay, enjin tak running dan dia sangat senyap. Sangat senyap guys. You guys boleh bunyi aircon, tapi you guys takkan dengar bunyi enjin. Okay, sebab dia tengah idle. Okay, dia tengah lepak. Okay, sampailah nanti bateri tu tinggal dah turun sikit. So baru dia start balik enjin. Enjin tu akan charge balik bateri tu. Bila bateri tu dah capai dalam 4-5 bar, dia akan tutup enjin tu balik. Dia akan on balik bateri. Okay, jadi itu antara yang saya suka lah. Memang bunyi dia sangat senyap guys. Senyap. Korang boleh dengar kesenyapan dia tu. Okay, macam ni sekarang. Okay, bateri dia dah kurang. Jadi enjin akan start. Nampak tak enjin? So enjin dia start, dia akan charge balik dalam, saya tak pastilah, maybe dalam, saya tak pernah kira, maybe dalam 15 ke minit ke macam tu. Okay, jadi bila bateri tu dah banyak balik, nanti dia tutup balik enjin tu. Dia akan pergi balik, keluarkan bateri tu untuk running all the system, aircon semua. Okay, alright. So harap sedikit sebanyak dapat info mengenai hybrid. Okay, okay, baik. Saya dah kira tadi okay, tadi you guys tengok dia 12.33 macam tu kan. Jadi masuk 12.35 tadi, dia dah habis, so dia dah charge bateri ni. Okay, jadi bateri ni dah boleh okay, dia dah boleh stay dalam keadaan bateri balik lah. Okay, sekejap je dia charge tu. Okay, nanti bila bateri dia drop balik, dia start balik enjin, dia tukar. Dan dia sangat smooth. Okay, dia sangat smooth. Okay,